Tak tahu apa benda. Ni besar, ni bukan lampam ni. Ni bukan lampam. Oh. Ini apa ni? Ni apa ni? Ni besar ni. Ni salah target ni. Ha? Tali dah nak habis, tali dah nak habis. Tali dah nak habis, tali sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabari guys. Selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Hari ni kita turun mancing lagi. Hari ni kat mana lokasi? Di Bukit Expo UPM. Okey, macam biasa kalau datang ke sini saya mesti nak cari ikan lampam. Sebab saya dalam yang trip sebelum-sebelum ni saya ada dapat banyak juga ikan lampam. Lepas tu dah bermula projek untuk buat ikan perkasam. Nampaknya menjadi. So hari ni saya nak cari lagi stok ikan lampam untuk kita buat perkasam. Okey, jom kita keluar daripada kereta, kita set up dan kita mancing. Okey, jom tengok video ni sampai habis. Okay geng, apa cerita kita hari ni? Tengok video ni sampai habis, okay? Harap dapat banyak lah. Saya pakai satu joran dulu lah, saya buat dua. Pakai joran kecil lah, sedap mancing lampam ni. Yang ini beli dekat joran pukul, beli dekat TikTok. Saya ada 2 batang, satu panjang sikit, yang ni pendek. Tapi sedap lah, buat sembat lampam tu sedap. Ikan-ikan kecil okey. Kalau ikan besar tak tahulah, tak pernah mancing ikan besar lagi pakai joran ni. So joran saya ni pukul, nama dia Pukul Flamingo. Cantik Dan juga mesin saya adalah land base Twin Tower saiz 800. Tali ni saya ingat saya mungkin berapa LB Saya ingat 10 ke, tak sampai 6 LB kot, ke besar sikit 10 ke 15 macam tu lah, tak ingat dah.
Ikan pertama, geng. Ikan pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Ni boleh lah. Saiz pertama jangan dilepaskan. Saiz 3 jari. Boleh lah. Okey. Saiz ni tetap boleh buat perkasam, boleh buat perkasam saiz ni. Kalau kecil lagi, kalau 2 jari saya lepas balik lah. Ini dalam 2 jari setengah boleh lah. Okey, geng, ikan pertama. Harap-harap hari ni dapat banyak dan besar-besar. Ini yang saya syok ni, pegang. Ni kalau kita pegang, kita boleh rasa dia makan. Kena. Okey, kena. Tapi ni kecil ni. Tengok boleh ambil tak boleh ambil. Dia kecil, macam kecil sangat. Oh, boleh. Boleh. Boleh disiang. Okey, geng. Besar ni pun besar ni lah. Ambil. Ni boleh buat perkasam. 2 mata kena. Okey, jom sambung. Alah, kena juga. Ramai-ramai tadi tu ada apa? Kelas Kelas? Kelas pokok memancing. Tengok Lala tinggal seorang tu je. Tu lecturer dia tu baju hitam lah. Oh. Ada lagi 4-5 orang student dia pergi kolam sana. Tu yang dia tak boleh balik lagi tu. Oh, kelas memancing? Koko curriculum. Koko. Baik. Alhamdulillah. Ada orang pula kenal. Selalu tengok kat YouTube lah. Ya ke? Nama apa ni? Alip. Saya Azri dia Bangi. Daripada Bangi? Okey, selalu mancing sini ya? Aku first time. First time? Pengalaman. Hari ni nak mancing sungai tak ada lah. Air besar. Cari apa ni? Ikan mau manggil-manggil lah tu. Gedebak sana tu. Tengah-tengah tengok ni apa yang boleh buat. Saya main nampam je. Dapat lah 3 ekor halus ni. Koti lah. Koti je saja nak main-main hujung jari kan. Tak ramai blok main ni tak berapa ramai. Ya. Alah, dia punya toki dia tadi bagus je balik tadi. Tadi yang naik beza hitam tu kan? Tak toki dia. Itu. Okey bang. Okey. Nampak liko banyak. Liko main kat tengah tu. Liko, patin, rohu. Baik. Nampak tu meletup-letup . Kena letak ni kecil. Okey, ada ni kecil.
Saiz pakasam. Okey geng, kita cari geng. Kita bottomnya, bottom loceng. Alahai. Lepas. Sayang. Okay, kena. Ui. Ya, lampam. Alhamdulillah. Saiz ni yang kita cari geng. Saiz macam ni dah besar lagi lah. Ni baik sikit saiz dia. Alhamdulillah, yang kelima. Okay, ada makan. Ada makan. Tapi tak lekat. Macam mana? Dapat dah? Cari apa? Patin? Target patin? Ini bang. Main ni lampang kan? Ni lampang je, mati kecil. Sebab lampang je boleh bawa balik, patin tak bawa balik. Oh. Yang boleh bawa lampam dengan talapia je. Yang lain semua ikan game, dia tak pergi ambil. PB ke apa, kalau kena PB yang besar-besar, tapi memang syarat dia macam tu lah. Ikan-ikan game dia tak bagi ambil. Okey geng, ada kecil. Alhamdulillah. Jadilah. Hari ni kecil pun kena ambil geng, sebab ikan jarang-jarang makan. Sikit je lah. Hari ni slow makannya, tapi kita cari dia sampai dapat. Okay geng, Alhamdulillah kita dapat 6 ekor. Walaupun slow sangat hari ni. Saya malas nak pakai umpan dedak, malas nak busuk-busukkan tangan. Kita akan roti kosong je geng. Tengok hasil. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah 6 ekor. Kita nak cari lebih lagi, 12 ekor. Tak tahu apa benda. Ni besar, ni bukan lampam ni. Ni bukan lampam.
Oh. Ini apa ni? Ni apa ni? Ni besar ni. Ni salah target ni. Ha? Tali dah nak habis, tali dah nak habis. Tali dah nak habis, tali sikit. Aduh, tali habis. Aduh. Oh, tali habis. Tak tahu apa benda. Aduh, tali habis. Besar tak tahu benda. Pap. Aduh. Tak boleh tolong ah, tak boleh tolong ah, tali. Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Tak tahu apa. Aduh. Tak boleh tolong. Aduh. Aduh, tak boleh tolong. Tali habis. Ni dia shallow spool. Memang tali tak banyak lah. Ni untuk casting kan. Oh, habis tali Mat. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Habis tali. Padu Mat. Tak tahu apa ni. Patin besar kot. Tak tahulah. Mantap. Alah. Tu. Kecil ah tapi hari ni kecil pun ambil ah, pasalnya ikan sikit ah. Air teruk juga. Ramai lah tu. Ramai. Orang ramai. Ingat nak pindah bawah tu tenang sikit. Kena lagi. Tapi kecil ni. Alhamdulillah, dapat lagi. Naik lagi lampam. Okey, lampam yang ke-9. Alhamdulillah. Saiz ni okey. Penyudahnya main bottom je geng. Penat nak nunggu. Kita habis komponen roti kita. Itulah kadang-kadang kita nak kena mencuba teknik-teknik yang apa ni menjadi tu. Kadang-kadang hari lain teknik yang menjadi. Hari lain pula. Kalau ikan galak makan, kita sembat pakai apa ni, kita pegang dan kita sembat. Tapi kalau macam ni keadaan dia ni, bottom aja. Tapi umpan kena ni lah, banyak sikit. Okey. Mana ikannya? Ada tak ada? Ada. Alhamdulillah. Ini saiz yang okey. Saiz ini okey. Ikan yang ke-10. Okay geng, kita tengok sikit betapa banyak ikan kat sini. Ikan dah lagi main sebelah sana. Kita nak panggil dekat sini. Tengok, banyak geng. Tilapia,
tengok je lah. Korang tengok. Ikan banyak geng. Ni kalau tebal jala memang sedap ni. Okey geng, kita kemal-kemal lah geng. Dah tengah hari, dah Zohor pun. Cukup lah, jangan kita melampaui batas. Ada ke? Ada. Ada geng. Ikan yang ke-11. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ikan yang ke-11. Dua masuk mulut. Alhamdulillah. Kita maximizekan roti ni. Ada lagi, yang ni ada sekeping ni. Boleh dapat 4 ekor lagi ni. So satu keping roti ni boleh, kalau botol macam ni 4 kali lah. So jimat lah. Harap-harap kena yang besar lah. Hari ni tak ada yang besar ni. Aduh. Kali ni jangan. Kali ni jangan lepas jangan. Kali ni jangan lepas, jangan habis. Ni tali lagi kecil. Ya Allah. Ih. Kena lagi yang gua-guan. Buatlah bagilah ni. Bagi nak tengok aja jadi ah. Aduh, dia orang kecil. Joran kecil aja ni. Tak tahu apa benda. Jangan ambil tali sudah. Wih, dia lagi ke tengah, Patin kot. Joran kecil. Lagi. Apa ni? Patin ke? Patin ke rohu? Macam patin Patin. Apa ni? Wih, rohu. Rohu, nampak rohu gorgon. Okey, tolong tarik pelan-pelan sikit. Aduh. Punca. Betul. Oh, okey, dah nampak patin. Patin rohu. Putus dekat ni Oh. Tali halus ha. Aduh, rezeki mata. Rezeki mata. Kalau macam tu punya tarik, saya silap tadi tu pun rohu besar juga tu. Dia pergi, putih kosong kan.
Sorry abang. Tajuk masuk tajuk dalam YouTube punca. Aduh, dah depan mata lah kat tepi. Tak apa. Rezeki mata. Kalau dapat pun bukan apa, memang kena lepas balik lah. Tapi tu tadi saya besar Besar. Itu saya 2 kilo atas tu tadi. Okey, itulah cerita hari ni. Saya pun memang nak closing ah. Nanti korang tengoklah videonya, full video macam mana. Okey lah. Tak ada rezeki ikan tu naik ke darat, dia naik ke tebing je, sikit je. Okey, tak boleh nak cakap apa lah. Okey lah geng, tengok ni lah hasil kita yang kita buat balik ni. Ada sebelah ekor. Okey, jadi itu je lah cerita kali ni. Terima kasih sudi menonton video Panca Abang Misai. 2 kali kena gorgon. Ni okey lah, sebelum balik kita ni lah, kita tunjuk sekali lagi siapa punca dia. Okey, semoga kawan-kawan kita pun ada strike lah lepas ni. Saya nak balik dulu. Okey lah jumpa lagi lah nanti. Memang dah nak balik pun. Last, buah last tu. Kena juga gorgonnya. Okey geng, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi dalam next video insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.